cara kau kambing tu, ramal tu. Lalu Rasulullah kata, waihak, oh sianya kau Sa'labah. Bukan Rasulullah kata, oh Sa'labah jaya dah, beres dah. Ada, sianya kau Sa'labah. Nah, boleh. Dah lama-lama tu, nah, diutuh, apa nama dia, difardu ke zakat. Lalu Allah Ta'ala, Nabi kita suruh sahabat, diminta zakat dengan Sa'labah. Lalu Sa'labah tak sewi ya beli. Tak sewi. Nah, kalau tak sewi, siapa kepada Rasulullah wafat. Lepas tu Sa'labah menyesal. Ia menyesal. Apa dia menyesal? Ketika Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia mari jumpa Sayyidina Abu Bakar. Nak bayar zakat. Lalu jawab Sayyidina Abu Bakar kata, ketika ada Rasulullah mu tak bayar zakat.